Rahsia besar ulama-ulama dahulu ialah mereka kerap kali mendoakan muslimin dan muslimat yang lain. Tuan-tuan amal lah, try amal benda ni, tuan-tuan akan nampak lah dia punya kelebihan yang Allah bagi. Tapi berdoa daripada dalam hati kita. Ya Allah, ampunkan semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, selitkanlah kegembiraan pada hari ini kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ramai umat Nabi sakit, sembuhkanlah semua yang sakit di kalangan umat Nabi Muhammad. Yang ni rahsia yang sangat besar. Tuan-tuan baca kitab mana pun ulama besar, mereka banyak mendoakan muslimin dan muslimat yang lain. Dan saya memohon Allah himpunkan antara kami dan mereka. Siapa dia kami itu? Dia dan orang-orang yang dia sayang, yang dia doakan muslimin muslimat sekalian dalam syurga. Nampak? Tak pasal-pasal doa orang lain masuk syurga. Kita doa, ya Allah, bilalah nak boleh kereta baru. Lama dah. Kereta baru tu untuk jiran ke? Tak, untuk dia. Semua untuk diri kita. Para ulama ajak banyak berdoa untuk umat Islam yang lain. Tengok dia doa syurga. Ya Allah, tempatkanlah mereka dalam syurga, tempat yang tinggi. Berdoa syurga Firdaus kat orang. Aduh, susahnya nak keluar daripada hati kita. Nak keluar daripada hati kita, berdoa syurga Firdaus untuk orang. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau untuk diri kita boleh tak? Boleh. Boleh rasa feel tak? Boleh. Ya Allah, tempatkanlah aku dalam syurga Firdaus. Ya Allah, kesiankanlah aku, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus. Itu kita boleh rasa. Kalau doa kat orang, tengok kawan kita, ya Allah, bagilah dia masuk syurga Firdaus. Buang masa. Dah lah hutang tak bayar. Nak doa kat dia pula tak ada kerja. Hanya dengan Allah saya berpegang teguh. Saya tu Imam Nawawi. Nampak dia ajak kita? Dan hanya dengan Allah saya meminta tolong. Dan hanya kepada Allah saya bertawakal. Tu terjemahan kepada apa tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiada daya dan upaya kecuali dengan hanya pertolongan Allah. Maha tinggi, maha agung. Allah saja dapat menunjukkan kita. Allah itulah tempat kita berserah diri. Tadi awal-awal Imam Nawawi mula puji Allah. Tengok tadi muka surat tadi awal kan. Imam Nawawi mula puji Allah. Penutup tengok ulama ajak puji Allah. Sebab doa kita pun alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Kita puji Tuhan. Sekali habis kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillah, puji dia Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dengan segala wasilah. Wasilah ni cara, dan minta syafaat kepadamu ya Allah. Dengan segala apa yang dapat memberi syafaat, agar engkau memberi manfaat akan dan juga semua kekasihku dan sekalian muslimin dan muslimat dengan berkat kitab ni. Apa? Berkat kitab ni. Boleh tak mengambil berkat daripada kitab, ambil berkat orang soleh? Boleh. Hati-hati dengan orang yang bawa pahaman haram, syirik, ambil berkat tanu syirik, ambil berkat tanu syirik. Dia akan keluar, perkataan tu selalu keluar dah lah ni. Dakwah-dakwah yang songsang ni, hati-hati. Ni manhaj ulama kita. Tengok tiap-tiap kali kita ajak, tuan-tuan akan nampak ini manhaj ulama kita. Sealim-alim manusia ni. Bahkan Imam Nawawi dinobatkan sebagai manusia nombor 1 yang menghuraikan hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Ulama nombor 1. Yang paling tinggi kualiti dan huraian dia.